Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Ram Tarmizi. Saya daripada kelas 4B Tarik. Hari ini saya nak kongsikan satu ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat 183 ni, surah Al-Baqarah, Allah dah bagi tahu dekat kita yang puasa tu wajib. Puasa ni dia mengajarkan kita macam mana nak lawan hawa nafsu, mengajarkan kita erti kesabaran. Kita dapat merasai macam mana orang susah dekat luar sana dan banyak lagi lah. Tapi dekat bulan Ramadan ni, pahala kita dapat lagi banyak tau. Jadi, jom kita puasa sama-sama. Itu saja daripada saya. Syukran.